Oh, ni memang khas untuk jemaah haji Khas sahaja. untuk orang nak pergi haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita bersama As-Salihin Trustee Berhad untuk mengupas kepentingan perancangan harta pusaka. Bersama saya hari ini istimewa, kita ada Tuan Presiden CEO As-Salihin Trustee Berhad, Tuan Haji Abdul Aziz Peru Muhammad. Apa khabar Tuan Haji? Alhamdulillah, saya sihat walafiat. Baru saja habis kita punya syarikat punya open house tadi. Oh, patut yang hari ni smart berseri semacam tu. InsyaAllah. Pasal apa kita kena beraya kan hari ni. Last day surat dengan kaki tangan semua orang smart. Semua orang, saya sendiri pun hari ni smart tu Haji. Kita meraihkan. Pasal kita nak meraihkan raya antara kaki tangan sekali semua. Alhamdulillah. InsyaAllah. Tuan Haji, berbalik kepada topik yang kita suka nak bincangkan kan. Walaupun sekarang ni kita tengah berseronok, masih dalam mood raya belum habis Tuan Haji, tapi kita tak lupa juga saudara-saudara kita yang dekat luar sana yang sekarang ni tengah buat persiapan untuk berangkat menunaikan haji tak lama lagi. So jadinya Tuan Haji, mungkin hari ni kita nak kongsi sedikit lah, apakah kepentingan perancangan harta pusaka especially bagi orang yang akan berangkat menunaikan haji. Tuan Haji sendiri dah pernah buat haji, betul Tuan Haji Dan berapa kali pun dah, banyak kali juga ada buat umrah. So mungkin daripada pengalaman yang ada tu Tuan Haji, kongsikan sikit dengan kita, apakah faktor-faktor yang menyebabkan kita ni kena buat perancangan pusaka sebelum berangkat ke Tanah Suci. Cerita sikit Tuan Haji. Bila kita nak pergi menunaikan haji, tahun ni lebih kurang 31,000 orang dipanggil pergi buat haji dekat Mekah ni. Tak lama dah. Kapal pertama besok 29 hari bulan. Jadi soalan kita patut tanya, adakah anda dah buat perancangan? Tu apa kepentingan perancangan? Kepentingan perancangan ialah pelantikan wasi dalam wasiat. Pasal apa? Bila kita pergi, kita tinggal harta kita, kita tinggal tanggungan kita tinggal mak ayah kita tinggal anak-anak kita. Tapi bila kita pergi tak sentuhnya kita balik. Betul. Bila kita tak tunggu balik, at least bila kita buat perancangan pusaka, utamanya kita siapkan wasiat, kita dah melantik seorang wasi atau pentadbir. Sekiranya kita tak balik, pentadbir ni akan menguruskan segala hutang piutang dunia kita dan hutang akhirat kita kalau kita tak balik. Pasal kita tahu bila kita pergi tak semestinya kita balik. Macam umpama bila saya pergi dulu, tiap-tiap hari ada sembahyang jenazah. Yelah, siapa sangka tanya. Yang saya sembahyangkan selepas subuh ada, Zuhur ada, Maghrib ada, Isyak ada aja. Saya sebut yang dari Malaysia punya tau. Bukan saya sebut yang lain-lain. Ada. Jadi kita kata, macam ni. Jangan tu saya pun tak terfikir, adakah saya dah buat perancangan? Kan? So ini semua isu-isu yang akan jadi kalau kita tak usaha, tak uruskan, tak persiapkan. So pelantikan wasi dalam wasiat untuk menakbir harta kita amatlah penting. Sebelum kita naik kapal pertama keluar. So kita dah ringankan beban kita kalau kita pergi tanpa perancangan pusaka. Sekurang-kurangnya bila kita pergi tu, kita dah pergi dengan hati yang tenang. Betul Tuan Haji? Sebab kita tak perlu risau dah. Apa yang kita tinggalkan dekat Malaysia ni, keluarga kita, harta kita, hutang kita Tuan Haji, kita dah tahu dah dalam keadaan yang baik sebab kita ada persiapan. Betul Tuan Haji? Bukan itu saja kita tengok. Macam saya cerita dulu lah. Office kita dulu belakang tabung haji. So kadang-kadang orang datang malam. Datang juga. Kita tengah kerja pukul 7-8 malam dengan baju ihram, kata saya nak buat wasiat. Pasal boleh jadi ada orang beritahu dia, kau siapkanlah sebelum kau pergi. So kita jalankan pesanan buat kita, kata kita menolong seorang insan nak pergi buat haji, kita siapkan wasiat dia. Dalam masa sekejap, dalam masa sejam kita siapkan. So that dia pergi dengan tenang. Dia tak tergisau-gisau tu, aku tak balik macam mana. So ini kita galakkan orang Islam buat perancangan, terutama sekali buat wasiat, pelantikan wasi.
Yang akan menguruskan seolah-olah kita menguruskan. Menggantikan tempat kita in case kita pergi tak kembali, Tuan Haji. Betul. Pergi tak kembali. Betul. Saya nak sentuh sikit Tuan Haji kata kan. Kadang-kadang dekat sana lagi-lagi bila melibatkan musim haji ni ramai, jutaan manusia kat sana. Jadinya nak kata tak heran tau kalau kita tengok tiap-tiap waktu solat fardu tu ada semayang jenazah. Dekat betul kematian tu dengan jemaah haji, Tuan Haji. So apakah yang bakal berlaku? Katakanlah kita pergi buat haji, rezeki kita dapat dikebumikan kat tanah suci. Kita tak balik kepada pangkuan keluarga. Apa yang akan berlaku kepada keluarga kita, Tuan Haji? Itulah, kalau kita tak buat perancangan, kalang kabut lah. Kalang kabut katanya anak-anak kecil, isteri suri, siapa nak jadi ketua dalam boleh jadi mak mentua ke mak mentua, macam mana dia uruskan. Pasal kita nak tengok kedudukan keluarga tu. Betul. Anak berumur ke, kalau tak berumur, ayah akan mengganti. Akan jadi wasi kita. So ayah tu ada ilmu ke tidak? Ini semua kita boleh perancang kita, especially yang sekarang yang pergi muda. Betul, banyak yang muda-muda sekarang. Anak kecil-kecil. Jadi isteri pergi sekali. Isteri pergi sekali, anak kecil-kecil tinggal mak ayah je dengan anak-anak. So mak ayah jaga anak-anak kita. Ya, jaga dari sudut tiap-tiap hari boleh. Tetapi dari sudut keuangan yang tersangkut kat bank, bila kita dah mati, duit-duit semua beku. Ya. Tu yang important tu, yang mustahak tu pelantikan wasi. Wasi akan mengurus untuk mencairkan harta-harta yang sedia ada dengan kita, untuk menolongkan mak ayah kita, sekiranya kita tak ada mak ayah kita. Betul. Untuk mengurus, untuk jagakan kehidupan, pendidikan, banyak jauh lagi masa depan. Sebab itulah kita kena buat perancangan. Rancang sebelum kita dirancangkan. Kita kena ingat, rancang sebelum dirancangkan. Pasal apa? Kalau kita pergi sana, Allah dah merancangkan kita meninggal sana. Peninggalan kita tak dirancang membebankan mak ayah kita dan anak-anak kita. Pasal dia orang tak ikut kita pergi sana, dia orang masih kecil. So kalau kita dapat perancangan dan lantik wasi dalam wasiat tu, dia akan menguruskan segala hutang piutang. Mak ayah kita boleh jadi tak ada kemampuan dari sudut kepakaran. So kalau syarikat macam As-Salihin ni, kita ni syarikat amanah. So kita akan tolong waris-waris peninggalan siapa yang meninggal. Takkan kita nak susahkan mak ayah kita pula, betul Tuan Haji ya? Oh baik. Cuma lagi satu, saya tertarik tadi Tuan Haji kata kan, dulu As-Salihin dekat belakang ni selalu orang datang boleh buat wasiat dengan As-Salihin. Dan As-Salihin ni sebenarnya kalau kata tentang perancangan harta pusaka ni, As-Salihin dah memang pakar lah. Jadinya bagaimana As-Salihin dalam membantu jemaah haji ni kan, bila dia nak pergi haji, kadang-kadang orang nak pergi haji ni Tuan Haji, dia dah sibuk dengan persiapan lain, dengan kena kursus, dengan barang-barang nak kena beli kan, macam-macam nak kena beli. Bila nak sebut tentang wasiat ni, dia jadi satu bebanan untuk diorang nak kena fikir, nak kena siapkan. So jadinya bagaimana As-Salihin membantu mengatasi jemaah haji untuk masalah-masalah ni? Macam mana nak buat wasiat dengan senang dekat As-Salihin ni? Jangan khawatir. Kalau kata nak pergi haji, kita ada proses untuk mencepatkan proses wasiat tu. Umpamanya orang datang jumpa dalam masa 2-3 jam dah boleh siap. Boleh sign on the spot. Cuma kita nak butir-butir yang simple. Umpamanya pewasiat main nama, siapa waris peninggalan dia, alamat mana, lepas tu pelantikan wasi. Umpamanya dia nak kita lantik As-Salihin, juga As-Salihin ada kepakaran. Dalam tu kita sign, kita cepatkan proses sign, butir dia macam special preprint lah, dia boleh sign. Lepas tu bila dia sign, dalam masa sejam 2 jam dah siap, dia dah tenang dah. Dia tak payah fikir bab tu dah. On the spot, dia datang jumpa kita, sign, terus selesai. Dia boleh jalan, dia boleh fokus untuk lain. Betul. Untuk ilmu dia apalah, dia bekal-bekal nak cari baju ihram lah. Inilah itu. Ada je benda tertinggal tak beli. Benda tak beli, lepas tu kadang-kadang dia terlebih beli, faham? Terlebih beli, bawa barang macam-macam dia nak pindah sana. Dia bawa barang, bag pasal apa? Dia tengah fokus. Orang kata kena bawa ni lah, bawa tu, semua dia bawa lah. Tapi dia lupa buat yang patut dia buat. Yang dia tinggalkan je. Itu dia bawa ni. So datang jumpa kita. Sign on the spot, selesaikan masalah anda. Bila dah pergi, you tak payah fikir bab ni. Kalau dia buat sign on the spot, katalah tiba-tiba dia dah balik,
Kan tiba-tiba dia nak ubah fikiran, dia nak ubah wasiat dia nak ubah perancangan dia. Boleh Tuan Haji? Boleh. Kita bagi dia semasa setahun, dia boleh fikir balik, saya nak ubah sikit. Datang jumpa, tak ada kos. Free. Tulis semula wasiat, ubah balik free of charge. Yes. Oh, ni memang khas untuk jemaah haji Khas sahaja. untuk orang nak pergi haji. Itu kita punya, kita berapa banyak kita prihatin pada orang-orang yang nak pergi haji. Betul. Itu syarikat prihatin. Kita pergi, kau jangan pening, buat dulu, siapkan. Pasal apa? Yang mustahaknya lantik wasi untuk menakbir. Itu masa. Itu kita nak siap. So bila dah buat tu siap, pergi dan balik, you nak ubah ke, nak tukar takbir ke, itu tak ada masalah. Tu pulang boleh. Dan kita pun boleh ubah secara percuma. Apa yang kita nak risaukan. Sekurang-kurangnya kita tahu, kita pergi, kita dah letak keluarga kita, harta kita dalam keadaan yang baik. Lepas tu kita nak tambahkan dari sudut perancangan keseluruhan. Nak buat hibah lah, nak buat amal harta secara komprehensif. Dan kita tambahlah, yang itu kita boleh tambah. Alhamdulillah. So itu kita ada masa. Macam apa kita kat sini dah. So kita boleh kembangkan, nak jaga keseluruhan kehendak waris-waris yang sedia ada. Dulu kompleks tabung haji dekat belakang ofis kita Tuan Haji. Tapi sekarang dah pindah dah. Kalau orang nak buat wasiat dengan Asalihin, dia tak datang sini dah. So bagaimana diorang nak dapatkan hikmat nasihat ni, nak buat perancangan dengan mudah ni tadi? Jadi kami dah ditubuhkan jemaah selama 21 tahun. Dalam 21 tahun kita dah kembang dari utara sampai ke selatan, pantai timur kita ada cawangan. Selain benda tu kita ada lebih kurang 4,000, 5,000 kita panggil konsultan lah, yang dilatih untuk ambil order taking. Kata kita nak buat perancangan pusaka, especially orang nak pergi haji, dia boleh cepatkan proses. Satu Malaysia ada. Malaysia kita ada 4-5,000 orang. So jumpa dia orang. Jumpa dia orang. Jadi ataupun masuk Facebook kita boleh tengok ni butir-butir macam mana nak buat perancangan. So ini kita galakkan, tapi orang Islam ni kadang-kadang kita melambatkan proses. Kita tangguhkan, tak apa, saya masih muda. Saya masih sihat. Tapi bila pergi kat sana, yang sakit banyak, yang muda tak cukup minum air lah, panas lah. Saya kat sana saya pun kerja macam tolong kat hospital tabung haji. Pumpkan ais pada orang-orang yang demam. Saya ingat lagi, tolong dia orang pump ais, menyejukkan badan. So ini kita tak tahu dia punya risiko kita ada. Kat sana pun kita memang kita tak ambah. Jadi maklumlah 2-3 juta orang kat situ. Bermacam-macam kita ada. So saya galakkan jaga kesihatan dari sudut fizikal, jaga ilmu tentang ilmu kita ada, dan juga jaga harta pusaka anak-anak kita sebelum kita pergi, peninggalan kita. Itu perancangan, itu mustahaknya dari sudut perancangan. Sedikit nasihat Tuan Haji bagi orang-orang yang bakal berangkat ke Tanah Suci tak lama lagi. Saya nasihatkan, selain pada persiapan lain, siapkan perancangan. Lantikkan wasi, siapkan wasiat. Itu amat mustahak dan penting. Pasal apa? Kita tahu, kita pergi kadang-kadang kita tak balik. Bila kita tak balik tu, dan wasiat kita diguna pakai untuk melaksanakan perancangan kita in terms of orang putih kata liquidizing atau mencairkan harta-harta, bayarkan hutang dunia, bayarkan hutang akhirat, dan kita agih pada waris faraid mengikut setujuan ataupun mengikut faraid, hukum faraid, insya-Allah. Alhamdulillah, terima kasih Tuan Haji atas sesi hari ini, perkongsian pengalaman yang nasihat yang kita boleh ambil. Apa yang kita dapat hari ini, kita sebagai jemaah haji yang bakal berangkat, kita pastinya nak yang terbaik bila kita buat haji, menunaikan rukun Islam kita yang kelima. Jadinya kita nak haji kita haji yang tenang. Kita nak tinggalkan apa yang kita tinggalkan kat Malaysia dalam keadaan yang baik. Sebab sekiranya berlaku apa-apa kita kat sana, selesai urusan kita. Tapi bagaimana urusan keluarga dan harta kita yang kita tinggalkan kat Malaysia. Jangan lupa cari kami di Asalihin Trustee Berhad. Cari laman sosial kami, hubungi kami punya perancang harta pusaka di luar sana. Kami ada sentiasa untuk bantu anda merancang harta pusaka. Selamat menunaikan haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.